dekat sempadan antara Thailand dengan Malaysia ni, transport Thailand ni merata-rata lah dia. Okay, kita belok kanan. Ni asrama Unimap ke College dia pun tak pasti. Tapi ni kawasan Unimap lah ni. Mereka pun tengah sibuk combo ni, combo ke-20. 20 tahun dah Unimap. Sekejap je. Ni dia buka tahun 2005. Ni pintu masuk dia, Universiti Malay. Okey, kita akan melalui jalan yang agak rare juga Jadi kita tengok view terbaik di sini. Antara yang kita jumpa ialah ladang tebu nanti. Ada satu stadium lah kat sini Ni geng-geng Amitabh Bachchan ni kalau jumpa tempat ni dia suka ni buat syuting ke apa ke. Pokok-pokok kiri kanannya antaranya adalah pokok getah dengan pokok kelapa sawit. Ni Chuping Valley industrial. Banyak dah orang buat perumahan-perumahan di kiri dengan kanan ni, kawasan ni. Kok Kelang Arau, Chuping dengan Kampung Felda. Ni kita ambil pukul 12 di bulatan masuk ke jalan yang kedua. Apa yang saya perasan, pokok getah kat sini dia tak tinggi-tinggi tak tahulah, mungkin benih Thailand ke. Kalau di belah-belah Perak tu, tempat lain tu pokok dia sayup tingginya. Sini dia tak tahulah, tanah tak sesuai ke. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Lagi 21 km, Padang Besar.